Kalau orang tu adakan hubungan seks 100 kali, 100 orang setiap hari selama 100 hari berturut-turut, boleh ke dapat HIV? Agak-agak tak dapat HIV kalau 100 orang tu 100 kali tu dengan orang yang tak ada HIV pun. Jadi tapi macam mana kita nak tahu dalam 100 orang tu siapa yang ada HIV? Betul tak? Dia takkan tulis kat mana-mana. Jadi kita don't take things for granted. Bila kita ada risk behaviour tu, kita buat test. Macam tu. Media berita jempak setiap hari, trending panas semua dah di sini. Dari politik ke hiburan, media memang jadi pilihan. Scroll je feed, berita terus mari, konten laju tak pernah mati. Dari utara ke selatan, media selalu di hadapan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita dalam Podcast kali ini bersama saya Aki Nabi dan kita ada tetamu khas pada hari ini sempena bulan AIDS/HIV. Kita ada Encik Ai in the house, Encik Ai TDF. Hi. Thank you for having me. Thank you juga for terima jemputan kami. Okay, I know it's quite last minute juga. Kita tu macam tiba-tiba terfikir, ni bulan AIDS dengan HIV. Why not kita panggil orang yang pakar untuk explain lebih menyeluruh lah pasal penyakit ni. Ya, Tapi insyaAllah. first nak panggil Encik Ai ke Ai TDF ke? Panggil Ai. Simple Ai je. Okay, TDF tu apa? Saya tahu itu mesti soalan yang pertama. Ya, sebab I macam lah, Ai TDF tu apa? Okey, sebenarnya sebab bidang saya pun HIV AIDS kan. So betul. TDF tu sebenarnya dia singkatan untuk salah satu nama ubat HIV. Tenofovir disoproxil fumarate. One of the ubat HIV yang kita pakai untuk pesakit HIV yang mula-mula nak dapatkan rawatan. Sebab apa tahu? Sebab sebenarnya saya jealous sebenarnya kawan-kawan saya yang dalam bidang perubatan ni, dia orang suka guna nama Ajim Insulatat, nama insulin. Contoh metoprolol, ubat darah tinggi. Dia orang semua guna belakang tu nama-nama sendiri, nama medical, ubat lah apa. So saya tak boleh ni, aku kena cari juga satu nama untuk aku. So bidang saya HIV, saya guna nama HIV. Love kita pakai nama-nama ubat dekat belakang nama kita. Okay, macam I sekarang ni I makan zinc coffer, Aki zinc coffer. Zinc coffer, boleh. Aki zinc coffer, boleh tukar lepas ni. Boleh saya Okay, kita nak tanya jugalah kan. First and foremost, kita nak ucapkan terima kasih sebab datang kat kita punya podcast ni. Even though kita deal tu last minute kan. Kita pun takut macam lemak doktor nak ke terima undangan kami ni semua. So I'm quite humble saya juga. Saya berbesar hati, tapi ini yang first podcast yang jemput saya ni. So lepas ni akan ada podcast lain tu, saya akan ingat yang ni yang first saya datang. Awak kena ingat saya. Saya akan ingat forever and ever. Yes, kalau ada apa-apa campaign next pun panggil kami. Boleh. Okay, first kita nak tanya sikit lah pasal HIV ni. Ramai orang kat luar sana, kalau kita sebut pasal HIV ke AIDS ke, orang kata terus macam tak nak dekat dengan kita tau. Sebab mungkin dia ada satu perception macam benda tu boleh berjangkit even though dengan airborne. Sebab dia takut kan. Tapi before kita nak continue dengan soalan yang lebih mendalam pasal AIDS atau HIV ni, kita nak tanya dulu background check. Ai ni macam mana, latar belakang awak. Sesi mengenali lah ni. Yes. Bukan hati budi mengenali. Bukan, kita mengenali. Kita nak bagi orang tahu siapa Ai TDF ni. Tiba-tiba datang je podcast saya sebenarnya nama penuh saya adalah Muhammad Hasri Muhammad Hakisu, tapi nama mesra Ai. So sejarah TDF tu dah bagi tahu tambahan kat situ. Saya background saya memang dalam nursing lah. Nursing bidang kejururawatan selama 10 tahun. Saya dalam bidang kejururawatan di KKM, dan untuk bidang HIV ni dah tahun ke-5. Saya subspecialise dalam ataupun kita panggil dalam post basic HIV AIDS counselling ni dah 5 tahun. Okey, tapi apa yang buatkan Ai macam berminat dengan apa orang kata, bukanlah kata subjek kan, tapi penyakit ni. Sebab tak ramai orang dekat Malaysia ni, bagi Ai lah, kalau kita tengok kat luar negara paling ramai kita nampak all the news semua memang cover pasal HIV dengan AIDS ni. Tapi macam kat Malaysia dia macam tak dengar langsung. Betul. So macam mana you tiba-tiba terfikir macam like, okay, I'm interested. Apa yang buatkan you tertarik dengan penyakit ni? Sebab benda tu memang ada sejarah pun. Sejarah kawan saya sendiri sebenarnya. Dia waktu tu saya tak masuk lagi dalam bidang HIV AIDS ni. Saya just general nurse biasa je. Satu hari tu dia hantar gambar. Biasalah kalau kita jadi pekerja dalam bidang kesihatan ni, orang dia akan jadi rujukan.
bukan bidang kita pun orang akan tanya bau pinggang lah apa semua, makcik-makcik kampung kan. Biasa orang akan tanya kalau ni panas ni nak buat apa ni, sakit sini nak buat apa ni. Guilty. Jadi kita mengambil tanggungjawab tu semua. Kita cubalah the best kan. Jadi kawan saya hantar gambar, dia ada bintik-bintik dekat tapak tangan dia. Banyak bintik-bintik. So saya ni tak tahulah kenapa, mungkin bakat Bakat. Waktu tu saya tengok tu, saya kata ini macam sifilis. Sebab kita belajar kan benda tu. Cuma kalau orang lain tengok mungkin dia nampak macam benda tu denggi. Mungkin orang confuse dengan denggi. Jadi saya tahu ni macam sifilis. So saya pun pergi ke rumah dia malam tu juga, and saya ada satu test kit HIV, bukan sifilis lah, HIV. Saya pun cakap dia, why not you just buat. Kita tak boleh nak assume benda ni, sebab HIV ni dia tak akan tertulis kat dahi ke dekat mana, tak ada. Kita buat test baru kita tahu. Jadi saya buat test dekat dia, and unfortunately dia positif HIV. Tetapi good newsnya sampai hari ni dia dah ada baby, dah berkahwin, dah bahagia, kerja yang stable. So benda tu dah berlaku 10 tahun lepas. Hari ni dia masih hidup dengan rawatan yang kita ada lah. Tapi dia masih lagi ada HIV. Betul. HIV once dia masuk dalam badan kita, dia akan ada forever. Dia takkan hilang? Dia takkan hilang. Dengan rawatan dia hanya tidurkan virus tu saja. Maknanya dia akan, nak kata deaktif, nak cara senang nak faham ialah deaktifkan, tapi dia still ada dalam tu. Okay. Okay, nak cakap kesian tapi dia bernasib baik juga kan. Sebab betul. Dia masih ada sampai sekarang. Tapi sebelum tu juga I lupa pula nak tanya kan. Memang you seorang je ke dalam jurusan perubatan ni in your family? Okay. Kalau background family, saya je dengan bangganya dalam family saya, saya satu-satunya yang dalam bidang perubatan, dan saya satu-satunya kaki tangan kerajaan lah hari ni. So setakat ni. Okay, you berapa orang adik-beradik? Saya ada 3 orang adik-beradik. So ni mesti kebanggaan ibu bapa yang macam anak I nurse, doktor, such counselor. Sebenarnya masing-masing adalah, masing-masing punya peranan kan dalam keluarga. Tapi ni dululah orang-orang tua kan dulu macam nak jadi doktor lah, pilot lah kan, accountant lah. Itu je lah yang paling diorang target pun. Ya, betul. Kalau tak dulu saya macam cerita pun nak jadi doktor haiwan. Tapi good. dia lain lah sikit. Saya boleh refer kucing saya nanti. Awak tak boleh refer kucing pada saya, tapi boleh lah. Sebab I ni pencinta kucing. Tapi at the same time, I jadi host yang interview doktor ataupun orang yang kerja dalam bidang perubatan. Dia macam ada selingan sikit-sikit kan, macam dekat-dekat sikit. Alright, so kita nak cakap sikit dekat sini yang cerita kawan Ai sendiri yang dah 10 tahun mengidap penyakit HIV. Betul. Tapi apa perbezaan AIDS dengan HIV tu sebenarnya? Baguslah soalan hari ni. Sebab tak nak orang confused. Dia basic lah. Kita back to basic. HIV tu adalah virus. Kita kena faham. Kita ada 2 dalam rawatan untuk penyakit-penyakit ni, untuk yang bidang saya ni. Yang pertama HIV, yang kedua STD, yang ketiga baru AIDS. Tak apa, jangan pening semua. Sebenarnya saya cerita dulu. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Dia adalah sejenis virus. Senang tutup cerita. HIV ni dia akan menyebabkan AIDS, iaitu Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sindrom kurang daya tahan badan kita kepada penyakit. Sebab tu bila orang ada HIV, dia tak dapatkan rawatan, badan dia akan lama-lama lemah. Itu yang akan ada kudis lah, akan ada bintik lah, demam lah, susut berat badan lah. Itu adalah immune system kita dah fail lah. Betul. Jadi supaya kita tak nak dia sampai AIDS tu, biar dia ada HIV je. So kita kena make sure dia akan disiplin dengan rawatan. Ubat-ubatan yang kita bagilah. Yang satu lagi saya tak sebut tadi adalah sexually transmitted disease. STD ni adalah payung utama, bawah dia ada sifilis, herpes, gonorrhea, chlamydia, semuanya berjangkit melalui seks lah. So bila orang tu kena STD, one of the STD, sifilis, biasanya dia akan meningkatkan risiko juga untuk HIV. So kita akan test dua-dua sekali. So kalau gonorrhea tu bukan buasi ke? Bukan kan? No. Gonorrhea adalah jangkitan kuman. Kuman tu general lah. Kuman tu kalau kita mak-mak ke apa ke, dia akan faham kuman tu semua kuman. Virus, dia ada virus dan bakteria yang paling common sekali lah. So sifilis dia jangkitan bakteria. Herpes virus, gonorrhea, chlamydia adalah bakteria. Jadi rawatan dia pun akan lain lah. Sifilis kita akan bagi antibiotik, gonorrhea, chlamydia antibiotik, herpes dan juga HIV kita akan bagi antiviral. Ubat yang berbeza lah, kumpulan yang berbeza. Yang penting dapatkan rawatan. Tu je. Tapi kan saya nak tanya juga, adalah kadang-kadang kita terbaca, kadang ada kat thread lah, status orang share lah, dia kata macam, husband I memang orang yang baik, isteri I orang yang baik, tak pernah ni, tapi dia kena penyakit kelamin yang macam tu, yang dia kata yang ni boleh berjangkit sebab tak jaga kebersihan. Betul ke?
Okey, kalau penyakit yang disebabkan tak jaga kebersihan ni banyak. Dia ada banyak terutama untuk perempuan. Perempuan sangat susah untuk dijaga tapi bukan I mean no offense saya tapi faham. Dari segi kesihatan. Tapi saya faham betul. Sebab tak ramai kaum wanita kat luar sana sebenarnya yang cakna pasal kebersihan dalam bahagian Miss V senang ceritalah. Sebab bagi diorang tak terima pendidikan yang sebetulnya ataupun yang lebih jelas. So macam ada satu kawan I ni dia cerita dia sekolah agama. I bukan nak cemuh siapa-siapa tak. Ini based on cerita kawan saya itulah. So dia cerita macam bila kebanyakannya even doktor kat klinik tu dia cakap kebanyakannya perempuan yang kena penyakit itu yang tak tahu yang nama yang I tak ingat. Disebabkan mereka tak jagakan kebersihan kat situ sebab mereka tak dapat ilmu ataupun acknowledgement yang pasal you kena jaga kebersihan Miss V tu dengan betul. Kalau tak you boleh kena satu penyakit yang macam tak selesa lah. Macam ada keradangan lah, gatal-gatal lah. Ataupun orang kata discharge yang macam cottage cheese tu. Itu pun ada antara punca kenapa dia terjadi kalau tak jaga kebersihan. Okey, betul. Jadi macam saya katalah kan, kalau tak jaga kebersihan dia ada luas lah, banyak lagi lah cabar-cabar penyakit dia. Tapi kalau untuk sexually transmitted disease tadi macam gonorrhea tadi kan, gonorrhea memang common pada perempuan lah. Cuma bila perempuan kena, dia tak jarang nak ada simptom yang kita ini gonorrhea. No. Sebab perempuan ni biasa dia ada yang macam tadi lah, disebabkan tak jaga kebersihan, dia gatal-gatal tu, keputihan mungkin sebab lain juga. Jadi selagi kita tak swab dia ataupun ambil urine test, kita tak tahu ini gonorrhea rupanya. Jadi kena buat. Jadi kalau lelaki yang adakah hubungan seks dengan dia, lelaki tu akan kena juga. Boleh terkena juga. Ya, lelaki tu akan kena. Perempuan tadi saya kata mungkin dia tak ada apa pun, dia tak rasa apa pun, tapi lelaki yang ada hubungan dengan dia akan mula dapat simptom kencing dia sakit dan dah beberapa hari tu dah akan keluar nanah. Dan biar lama sikit dia akan bengkak. Nanah dekat mana tu? Dekat kemaluan Kalau dia boleh kena macam tu, tapi perempuan tu selagi dia tak dirawat, dia akan carry the bakteria tu. Dia tak tahu. Dia memang tak ada simptom langsung gatal-gatal macam nanah tu pun tak ada. Simptom yang general. Yang biasa kalau keputihan ni kan biasa dengan perempuan kan, sinonim kan. Jadi kalau dia tak pergi buat test, memang akan tak tahulah itu adalah gonorrhea. Sebab dia mungkin akan confuse. Sebab biasanya dia akan ada discharge yang warna kuning. Maksudnya macam nanah lah. Nanah biasanya. Tapi dia ignore. Sebab dia bukan signifikan sangat tanda dia tu. Jadi that's why lah kalau apa-apa yang abnormal je pada kemaluan ke apa, tolonglah buat test. Dan yang paling penting jaga kebersihan. Itu betul. Kita dengan cakap air kat sini Even though korang rasa macam benda tu ni biasa je ni, tapi if you think dia macam dah terlalu macam berketul ke kan, colour dia dah lain, dia naik bau tu, pergi je lah check. Ya, betul kan. Usually orang akan ignore. Sebenarnya benda apa-apa sexually transmitted disease, even syphilis sekalipun, bila even HIV pun, kalau kita ignore simptom yang awal, usually dia akan hilang. Dia akan hilang dan tak ada simptom lah. Contohnya macam gonorrhea. Mula-mula dia akan sakit apa semua. Bila sampai satu masa tertentu, dia akan hilang sakit tu, tapi dia still carry the bacteria. So dia akan pergi ke organ dalaman lah. Dia boleh sampai ke otak, dia boleh sampai ke jantung. Sebab dia virus. Bakteria dan virus dia akan masuk dalam bloodstream kita, dia akan pergi ke seluruh badan. So kita tak nak benda tu. Nampak abnormal je, pergilah check. I ingatkan dia akan stay kat situ je, rupanya dia boleh merebak. Dia akan masuk ke salur darah semua. Kalau lelaki pun dia boleh kena juga? Lelaki pun sama. Kalau perempuan lagi kesian lah, sebab kalau macam pregnant ke apa ke, memang baby akan senang kena. During the delivery process ke apa semua, memang akan senang kena. Itu I pernah dengar daripada doktor, ada pernah cakap lah, kalau ada apa-apa nampak simptom yang macam pelik-pelik, you bagi tahu kita orang, pergi je hospital terus. Tapi I nak tahu jugalah, sekarang ni kalau ikutkan pelajar sekolah pun boleh kena juga. Betul. HIV atau AIDS ni kan. Sedangkan diorang tak adalah macam cakap, dia bukan macam orang dewasa yang sexually. Are you sure? I don't know. Soalan cepu cemas aja. Are you sure? Sebenarnya ini yang merisaukan kita lah hari ni daripada daripada IPTA, IPTS, belia lah, golongan belia dan remaja. Budak-budak sekolah umur 12 tahun dah kontak saya, dah ada keluar nanah dekat dia punya kemaluan. Umur 14 tahun dah keluar nanah dekat kemaluan. So kita akan direct je tanya, you buat seks bila last? Minggu lepas. Tapi dia cakap seorang ke, dua orang ke, tiga orang tak ada? Itu kita akan korek lah. Biasanya usually dia orang dah biasa.
dengan multiple person yes. lah. Ayo. Lagi kesian kalau baru sekali first time itu yang dia punya unfortunate yang memang dia kena. Allah, yelah kan. Kita tak tahu partner kita tu macam mana. So jangan don't take things for granted. Kalau ni kalau belia senang lah saya nak bagi tahu. You tahu you sexually active, you tahu you pernah terlanjur, buatlah test. Okay, terlanjur sexually active itu tolak tepi, memang itu dosa ke apa ke, biar itu benda ada lepas. Yang penting sampai masa buat test. 2 hingga 4 minggu lepas tu buat test. Jangan buat test hari ni you terlanjur, esok you buat test memang negatif. Oh, okay. So dia ada tempoh dia, like a window period. Okay. So dia macam tak adalah macam esok lusa. You have to wait until 4 weeks. Yes. Usually mostly 4 weeks lah. Tapi ada yang 2 to 4 weeks dia ada simptom, ataupun kalau macam gonorrhea dengan chlamydia sebenarnya 4 hingga 6 minggu akan ada simptom keluar nanah tu. Tapi sekarang ni lately ni saya jumpa kes apa semua 2-3 hari lepas seks sudah kena dah. Oh ya. Dia akan rasa tak selesa, gatal-gatal, and then keluar nanah. Sebenarnya itu lagi bagus. So kita akan swab, kita tahu itu gonorrhea, kita bagilah dia antibiotik. Senang. I dengan you sebut beberapa nama penyakit kan. Gonorrhea dengan chlamydia, apa beza dia? Okay. Dia adalah bakteria berbeza tapi simptom yang hampir sama. Dia kencing keluar nanah, dia akan gatal-gatal, dia akan burning sensation. Maksud bila kencing tu dia akan rasa macam terbakar dekat dia punya salur kencing tu. Jangan biar. Benda tu eventually akan hilang 2-3 hari ke macam tu, dia depends pada orang lah. Dia akan hilang tapi bakteria tu is still there dan dia akan go somewhere dalam badan kita lah. Betul. I think dekat Malaysia ni diorang tak I think lah diorang memang tak cakap pasal apa penyakit yang melibatkan seks ni sebenarnya. Betul. Because whenever you say about persetubuhan, bersegama ke kan, diorang terus macam avoid. Bersegama? Saya first time dengar. Bersegama tu apa? Ini kawan I daripada belah utara tu cakap bersegama bagai semua macam apa benda tu, itulah dia ni macam okay. Saya pun dapat knowledge baru hari ni. Banyak dah I tahu dah ayat-ayat yang macam I tak aware pasal ayat ni. Tapi itulah diorang macam macam benda tu jadi tabu, topik yang tabu untuk dibicarakan. Betul. Even dekat sekolah pun I think topik yang ada is about macam mana terciptanya baby. Itu je lah. Exactly. Lang saya komen lah. Boleh? Boleh. Okay. Saya rasa lah sebenarnya benda ni memang satu family lah. Daripada keluarga umur 12 tahun, ada dah kanak-kanak umur 10 tahun sebenarnya. Kalau perempuan 10 tahun dah okey dah. 12 tahun untuk lelaki dah kena bagi dah pendidikan seks ni. Bukannya bagi tahu dia akan mimpi balik. Itu basic sangat. Sekarang dah kena bagi tahu pasal seks. Kena bagi tahu safe sex. Bila kita cakap safe sex, orang akan nampak macam kita mengajar. Betul. Tapi sebenarnya biar dia keluar nanti dengan ada ilmu daripada dia keluar dia hentam mana-mana tanpa ilmu. Betul. Jadi agama tu agamalah, keluarga lah, sekolah tu yang penting. Kalau sekarang ni kita tengok silibus di sekolah bercerita tentang reproductive system. Yes. Period, terciptanya baby dan sebagainya, tapi tak diberitahu penyakit apalah yang boleh dapat kalau you having sex tanpa kondom dan sebagainya. Kalau benda tu ditambah, saya rasa mungkin kita akan ada membantulah untuk kurangkan graf penyakit berjangkit tu. Betul. Cuma saya fahamlah benda tu perlukan kerjasama banyak pihak lah, KPM sendiri. Sebab saya ada tanya juga dekat satu universiti, kenapa susah sangat saya nak masuk ke universiti untuk bagi talk pasal ni. Rupanya diorang pun ada guideline diorang juga. Universiti pun susah Susah. Kalau diorang jemput je tu mesti sempena WSD ataupun program-program tertentu. Diorang takkan jemput saya saja nak cakap topik tu. Okay, kita di sini mengumumkan sempena bulan AIDS ataupun HIV, kita menyebut air untuk bagikan kesedaran kat korang semua pasal penyakit kelamin. Itulah dia secara jujurnya. Okay, so I think for me myself yang tahu pasal all this penyakit ni sebab I ada sifat ingin tahu since I daripada sekolah lagi. Tapi bukannya sebab I'm sexually active, tak. It's just that I'm curious. So macam my dad pun jenis macam you can explore. You tengoklah apa-apa you tengok dekat YouTube, dia akan ajar ini apa, itu apa. So itu yang buatkan I lebih tahu pasal benda ni awal. I know the symptoms, the name of this penyakit ni awal based on kita tengok Freddie Mercury. Kan? Sebenarnya untuk menjawab soalan yang first tadi tu, macam ada orang takut nak dekat dengan orang ada HIV apa semua, sebenarnya satu je, dia tak ada ilmu. Kalau dia ada ilmu, dia tahu
kawan ada HIV, kalau aku dekat dengan dia, pegang dia, peluk dia, share makanan dengan dia, share straw dengan dia, berpelukan, berciuman sebagai kawan, takkan jangkit HIV pun. So kenapa nak kena takut? Betul. Jadi kalau dia ada ilmu tu, okay, dia takkan stigmatisekan pesakit HIV lah. Yang kita tahu HIV ni berjangkit tak ada cara lain, 4 je. Okey, tapi sebelum tu kita akan hold sekejap, kita berehat seketika dan kita akan sambung selepas ni macam mana seseorang tu boleh terkena jangkitan HIV ataupun AIDS, dan kalau korang punya kawan ada AIDS atau HIV tu, adakah korang pun boleh terkena sekali melalui airborne ke, melalui ILEO ke? Kalau korang nak tahu, stay tune, kita akan kembali selepas ini. Okey, kita kembali lagi dalam Podcast bersama saya Akina B, dan bagi penonton kat luar sana, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe kita punya YouTube channel, dan share lah kita punya YouTube ni kepada rakan-rakan anda, dan enjoy our session. Dan pada hari ini kita ada tetamu istimewa, kita ada Ai in the house, in the studio with us, untuk berikan penerangan dengan lebih detail mengenai penyakit AIDS atau HIV sempena bulan AIDS atau HIV pada bulan Disember ini. Okey, so selamat datang lagi, Ai. Thank you. Okey, kita nak sambung balik pada topik yang kita cakap tadi tu. Okey. Pasal you cakap ramai orang takut pasal AIDS dengan HIV ni is because diorang tak tahu ataupun diorang tak ada knowledge, ilmu macam mana terjangkitnya HIV atau AIDS ni. So maybe you boleh bagi explanation lebih lanjut. Sebab kan bila ingat balik lah, kita kan remaja purba kan, kita ni kita semua remaja purba dah umur 30 plus ni. Kalau kita ingat balik dulu mula-mula dulu awal 2000-an dulu, kita tengok iklan-iklan dekat TV kan, kebanyakannya pesakit HIV ni yang terlantar, yang ada kudis, tapi sebenarnya hari ni di 2025 nak masuk 2026 ni, semua dah berjalan berlari dah pesakit HIV. So dia tak ada sakit-sakit apa semua sangat. Jadi daripada situ pun sebenarnya iklan-iklan dulu, kenapa dulu ada iklan macam tu, sekarang dah tak ada. Sebab knowledge tu dah better dalam kita punya society lah. Okay. So ramai orang yang tak tahu bahawa HIV ni dia takkan sesuka hati nak terbang jangkit dekat orang. Okey, pernah dengar tak kalau lah saya ada HIV, saya nyamuk gigit saya, lepas tu nyamuk tu pergi dekat awak gigit, adakah jangkit HIV? Saya pernah dengar ni. Diorang kata boleh kena. Sebab dia isap darah. Isap darah kan? Ya. Logically mesti akan kena, betul tak? Kalau macam mana? Kita kena fikirlah sama-sama. Jangan saya punya, apa yang I confuse is because yang I tahu kalau kita share jarum boleh kena. Yep. Tapi nyamuk tu kan macam ibarat jarum terbang juga. So boleh kena jugalah. Okay. Sebenarnya tak, very unlikely. Oh ya? Yeah? Okay, yang pertama sekali, yang paling senang sekali, dia adalah human immunodeficiency virus. Dia bukan nyamuk immunodeficiency virus. So virus dia, bila nyamuk tu sedut darah tu, within few second dah mati dah sebenarnya virus HIV tu. Virus HIV ni sebenarnya dia hanya kuat dalam badan manusia je. Oh, so kira macam bila nyamuk tu sedut darah you, dia terus hilang lah mati. Sebab okay, faham. Okay, so even kalau nyamuk tu boleh carry pun virus tu pun mati dah pun nyamuk tu. Dah AIDS dah sekarang. Mungkin tengah dapatkan rawatan kat mana-mana klinik. Dia tengah dapatkan rawatan untuk dengue sekarang. Itulah. Jadi contoh saya ada HIV, saya masak-masak saya tekat jari saya. Sebenarnya by the time darah tu keluar, within few second virus tu dah mati. So jangan risau kalau nak tolong resident ke apa ke, very unlikely untuk jangkit cara itulah. Okay. And then memang tak jangkit daripada nyamuk, satu sebab dia adalah HIV, human immunodeficiency virus. And then satu lagi, amount yang nyamuk tu ambil tu pun sikit sangat untuk mewujudkan virus HIV dalam tu. Jadi takkan jangkit lah, very unlikely. Okay, so kalau melalui ILEO? Okay. Memang HIV ni berjangkit melalui beberapa cecair lah, cecair daripada faraj, daripada yang tertentu lah. Tetapi sebenarnya ILEO tak, very unlikely untuk ada dalam ILEO. Tapi yang ada melalui darah, air mani, daripada faraj, dan cecair-cecair tertentu lah pada perempuan dan juga lelaki. So kalau kita luka lah, saya luka, awak luka, lepas tu terpegang tangan begitu, itu pun boleh kena? Dia ada risk tapi very 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 low, maybe 0.0001% je. So dia hanya melalui jarum tu? Jarum ataupun sexual transmission tu ibu je? Kepada anak, dan juga blood transfusion. 4 sahaja cara jangkitan HIV. Satu, seks tanpa protection dengan orang yang ada HIV. Maknanya kalau orang tu adakan hubungan seks 100 kali, 100 orang setiap hari selama 100 hari berturut-turut, boleh ke dapat HIV?
agak-agak tak dapat HIV kalau 100 orang tu 100 kali tu dengan orang yang tak ada HIV pun. Jadi tapi macam mana kita nak tahu dalam 100 orang tu siapa yang ada HIV? Betul tak? Dia takkan tulis kat mana-mana. Jadi kita don't take things for granted. Bila kita ada risk behavior tu, kita buat test macam tu. Jadi kalau dia ada hubungan dengan seorang saja yang bawa the virus tu, carry the virus tu, so dia akan kenalah virus HIV tu. So macam mana orang nak buat saringan untuk test sama ada diorang ni ada HIV ke tak? Adakah dia melalui darah sahaja ataupun ada cara lain? Cara sekarang sangat senang dah. Kita berterima kasih sangat-sangat dengan Kementerian Kesihatan Malaysia yang dah buat macam-macam dah sebenarnya program. Kita ada ProStar untuk remaja, remaja tanpa AIDS. Kita ada pergi ke kolej-kolej juga. Kita ada buat macam ni lah. WASD ni, thank you pada podcast hari ni yang jemput juga. So dia kena ada banyak macam ni lah program macam ni yang kita buat. Jadi kita buat ujian saringan di klinik-klinik kesihatan. Tak payah bayar banyak pun, bayar RM1 je. Daftar and then buat saringan kalau you tahu you pernah terlanjur. Okay? Ataupun kalau macam malulah nak daftar, nak bagi IC semua, nanti orang kenal lah. Kot lah yang kerja situ mak dia ke, saudara mara dia ke, jiran dia ke, malulah. Nak sorok-sorok, nak pakai mask, nak pakai topi, nak tutup muka, nak pergi, boleh tak buat? Boleh. Kita ada ujian saringan tanpa nama di klinik-klinik kesihatan terdekat. Tanpa nama meaning tanpa nama tak payah bagi IC pun. You just pergi, you cakap saya nak buat ujian saringan HIV tanpa nama, boleh tak? Dia orang mesti akan bawa you pergi satu bilik, pergi buat test. Kalau negatif, okay, you boleh balik. Kalau positif, kita akan tangkap lah. Bukan tangkap, kita ambil, kita daftar dan kita akan mulakan rawatan. Okay. So boleh tak kalau kita nak tanya sekarang ni, kan dulu macam tak ada rawatan. Tapi kalau kita tengok dekat luar negara, diorang dah cakap ada satu pil lah yang boleh rawat orang yang ada HIV apa semua ni. So adakah benda tu, ubat tu dah masuk kat Malaysia juga? Okay. Sebenarnya setakat 2025 ni lah, Disember dah ni, rawatan untuk HIV hanyalah ubat HAT sahaja, Highly Active Antiretroviral Therapy. Maksudnya gabungan ubat-ubatan untuk tidurkan virus sahaja. Dia bukan menyembuhkan pun. Okay. Yang cakap satu ubat tu maksudnya yang dia dah kompres 3 jenis ubat masuk dalam satu pil, makan, dan tu je lah yang memang pesakit HIV makan setiap hari. Cuma dia punya evolution dia sekarang ni dah ada bentuk injection. Maksudnya you inject 2 bulan sekali ke, sebulan sekali ke, 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali kalau tak salah saya. Daripada instead of you makan ubat setiap hari, you inject je, and then nanti you akan datang je lah appointment untuk inject lagi sekali. Macam tu. Faham. So kiranya untuk orang yang dah kena HIV ni, kalau makan ubat tu, adakah dia kena makan sehari sekali ataupun macam 2 kali sehari? Yang itu depends kepada dia punya darah. Okay, kita tengok kesesuaian darah dia apa semua, bacaan hati, bacaan buah pinggang semua. Bukannya suka-suka hati kita boleh bagi ubat je. Kita tengok buah pinggang juga, kita tengok. Jangan risau, pesakit HIV ni ada yang risau, yang PM tanya banyak juga risau dengan kesan sampingan lah. Memang ada semua ubat pun, even you makan Panadol pun, kalau you tak sesuai dengan Panadol tu, you boleh kena side effect kan. So kita akan monitor darah. 6 bulan sekali kita akan ambil darah, tengok okey ke tak. Usually masalah dia orang hati, bacaan hati, buah pinggang, kolesterol. Biasanya macam tu lah. So kita akan counter lah balik. Kita akan beritahu lah, okay, you kena buat ni, you kena buat tu. So dia kena konsisten pergi rawatan lah selepas tu. Betul. Memang mula-mula tu pesakit HIV kat luar sana yang baru mungkin baru didiagnose ni, you mungkin dalam keadaan you stress, you tengah depression apa semua. It won't be long. Mula-mula 2 bulan pertama, sebulan pertama, you akan stress sebab you kena pergi appointment, you kena counselling apa semua, you akan serabut dengan kerja, kalau yang belajar lagi lah. Tapi benda tu sekejap je. Once you dah okay, biasanya 6 bulan ke atas lah, 6 hingga 18 bulan pertama tu very tough. Lepas tu you akan okay. Dari segi kesihatan you akan makin okay. And then you punya darah okay. So kita takkanlah bagi you appointment yang dekat-dekat. Mula-mula tu kita bagi appointment sebulan sekali, 2 bulan sekali, sebab adalah kita nak tengok darah sesuai ke tak dengan ubat dan sebagainya. Lepas tu kita akan jarakkan appointment. Ada yang jumpa doktor setahun sekali je. Okay, this one question yang apa ni, apa yang I nampak kat video you, ada orang tanya you soalan kan. Saya jawab tak? Saya tak tengok video tu. Saya tak tengok sebab saya awak jawab depan-depan lah. Okay, dia cakap pasal orang tu tanya sama ada pembedahan tu boleh membantu atau tidak. Itu I nak tahu daripada you sendiri secara live. Okay, bagus ni soalan ni. Okay, dia sebenarnya dalam dunia bukan Malaysia dalam dunia kita dah ada data terkini 2022 selepas 2022 saya tak sure. Kita ada 5 orang yang sembuh HIV sepenuhnya melalui pembedahan sumsum tulang, ataupun mungkin ada dengan stem cell dan sebagainya, benda-benda yang lebih kurang sama je. Okay, boleh, memang 5 orang tu sembuh.
dengan HIV tu sepenuhnya. Maknanya sebelum ni berpuluh-puluh tahun makan ubat je apa semua, tiba-tiba dia buat satu pembedahan tu, dia bebas HIV. Macam mana boleh jadi macam tu? Sebab dia dalam masa yang sama dia ada leukemia. Leukemia ni kalau nak senang nak faham, dia adalah kanser darah. Okey. Jadi kita terpaksa buat pembedahan sumsum tulang, transplant apa semua. Dia akan terbitkan ataupun apa kita panggil tu, membuatkan sel-sel darah yang baru. So sel-sel darah yang lama yang ada HIV ni, dia hilang macam tu je lah, mati. So dia sembuh dia secara tak sengaja. Macam tu, secara tak sengaja dia sembuh daripada HIV. Okey. Itu baru seorang. Kan ada 5 orang. Betul. So 4 orang tu semua cerita yang sama. Semua ada leukemia. Okey. Jadi risiko dia, okey, ada yang tanya saya rasa dia banyak duit lah kot mungkin dia banyak duit lah kot. Dia tanya saya, kalau saya nak buat sumsum tulang tu boleh tak? Saya saja je. Saya tak ada leukemia, boleh tak? Sebenarnya risiko pembedahan tu sendiri pun kita tak nak ambil. Daripada you buat pembedahan, you on table, baik you makan ubat je setiap hari. Macam itulah pemikiran di medical line macam tu. Kita nak yang mana risiko tinggi tu kalau boleh kita avoid lah. Kalau terpaksa macam leukemia tu, kalau you tak buat, you boleh mati dalam masa 2-3 bulan. So baik you buat sumsum tulang tu, tapi kelebihannya tiba-tiba dah negatif HIV. Jadi setakat ni 5 orang je lah. Tapi itu sebab diorang ada leukemia. Betul. Kan? Tapi jangan risau, sebenarnya kajian-kajian untuk vaksin HIV, ubat untuk menyembuhkan HIV, mematikan virus HIV instead of tidurkan dia, masih dijalankan. Kajian setiap tahun masih ada, tapi biasanya diwawarkan, media suka wawarkan tu terlalu awal. Maknanya benda tu masih dalam fasa kajian lagi, clinical trial kita panggil. Clinical trial dia ada beberapa fasa dia. Biasanya fasa ketiga, fasa keempat benda tu dah diwawarkan. Jadi tiba-tiba tak jadi. And then tahun depan dia akan ada research lain pula nak buat lagi. And then kena tak jadi lagi. So jangan risau, memang kajian diteruskan bertahun-tahun. So dia kira macam bila diorang buat macam tu, mula nanti dia boleh buat spekulasi, dia tak ada, memang tak ada ubat, tak ada ni apa semua sebab tak jumpa ubat yang sesuai lah, apa semualah kan. Betul. So sekarang kita faham lah, diorang masih lagi dalam proses untuk cari ubat. Kita sentiasa betul. Ada yang cuba alternatif sendiri jugalah. Yang kata bekam lah. Sebenarnya setakat hari ni tak ada lagi lah. Bekam you keluarkan darah yang ciput tu je, sikit je. Tapi yang darah banyak yang ada HIV tu masih dalam badan. So very unlikely lah. Tak ada kajian lagi bekam tu boleh menyembuhkan HIV. Pasal bekam tu ada buat yang saya trauma dengan nak buat bekam tu. Pada tahun 2014 pernah keluar satu berita yang dia cakap dia pergi rawatan, pergi buat bekam, tiba-tiba dia balik dia kena HIV. Itu macam tapi itu bukannya share jarum. Bekam bukan sauna Bukan. Bukan bukan. Tiba sauna. Alah sauna. Mana tahu ke spa bukan Itu lain. Itu dah terang-terang lah tahu macam mana hang kena HIV kan, tu. Mana tahu betul-teki nak jawab. Okey. HIV kalau untuk bekam ni, kalau saya personally saya lebih risau jangkitan lain macam hepatitis, yang mana virus tu lebih lama pada permukaan. Virus tu boleh duduk sampai, kalau tak silap saya, up to beberapa belas hari boleh hidup pada permukaan. So kalau you pakai cup tu, you bekam, you pakai pula untuk orang lain. Kalau ada hepatitis tu, you tak sterilkan betul-betul, orang next boleh kena. Tapi untuk HIV tak. Macam saya kata tadi, HIV virus tu keluar je boleh mati. So very unlikely lah daripada bekam. Kita nak tahu juga macam mana step yang dia buat tu kan. Ada pemindahan darah ke masa bekam tu ke, manalah tahu kan. Dia punya so kita tak tahu. Nak spekulate benda tu pun kita tak tahu keadaan dia macam mana. Mungkin dia confuse ada hepatitis dengan HIV. Betul. Kot. Sebab tapi dulu tu adalah virus. Yes, hepatitis dia punya simptom pun adakah sama juga macam lain. Very lain. Biasanya kekuningan, bengkak dan sebagainya. Dia ada simptom yang lebih signifikan hepatitis. HIV ni general. Kalau kita nak cakap, kadang-kadang ada orang suka PM saya tanya, ni saya ada seks minggu lepas, minggu ni saya demam, tak kebah-kebah, tiba-tiba naik bintik-bintik semua. Saya pun macam, kenapa tuduh HIV? HIV. Tentang awak kena denggi. Saya cakap macam tu. Entah awak denggi. Pergi check ke tak? So nak check awal lagi seminggu, tahu tak? So very unlikely lah untuk seminggu lepas seks you nak kena HIV tu, sangat saya rasa tak lah. So kalau kita tengok dekat sini, pada tahun 2024, which is last year, dilaporkan sebanyak 3,185 kes baru yang melibatkan HIV. So bagi pandangan Ayi sendirilah kan, berapa sebenarnya jumlah orang yang terkena HIV yang sebenarnya yang tak dilaporkan? Sebab bagi saya lah kan, macam 3,000 lebih tu macam tak adalah banyak sangat bagi saya lah. Macam tak adalah tinggi sangat. Sebenarnya 3,000 lebih untuk tahun 2024 sahaja.
Untuk kami di bidang kesihatan ni kita risau sebab 3,000 setahun. Tahun depan mungkin 4,000. Tahun ni mungkin 5-6,000. So kumulatifnya kita dah ada lebih 100,000 orang yang hidup dengan HIV yang direkodkan. Jadi rakyat Malaysia kita berapa juta? Ada 100,000 dekat bawah tu yang ada HIV hari ni. Jadi data tu meningkat setiap tahun, tak pernah turun. Kalau turun pun very sikit lah. Jadi bagi kami itu peningkatan yang sangat besar, 3,000 tu berbanding 2,000 sebelum tu dan sebagainya. Jadi bila peningkatan yang drastik ni, kita tengok dari dua sudut. Yang bagusnya ialah baguslah orang aware untuk buat test. So dia pergi buat saringan, dia tahu dia dapat HIV, so baguslah dia buat saringan. Okey. Yang tak bagusnya ialah peningkatan kes tu sendiri naik. So orang lain berkemungkinan boleh kena juga. Itu pro and cons lah. Yang tak bagusnya sebenarnya kalau soalan tanya mungkin ada tak yang tak dilaporkan ke apa ke, saya rasa ada. Sebab yang tak tahu pun kena buat test rupanya. Main pergi dengan apps je, dating apps je, and then you terlanjur apa semua, you balik you tak tahu pun. Tiba-tiba you sakit. Benda tu ada yang tak dilaporkan, yang kita tak boleh nak ulas lebih sebab tak dilaporkan. Tapi bila dah masuk ke hospital tu dah dalam keadaan yang teruk. Yang terbaring, yang dah kita nak tolong pun dah biasanya terlambat lah. So kalau dah sakit macam tu, kalau makan ubat pun memang dah tak jalan ke? Dia macam ni. Kalau dah terlantar dekat hospital, kita terpaksa counter penyakit lain dulu. Contoh biasanya pesakit HIV yang dia punya antibody dah rendah ni, dia senang nak kena TB, tuberculosis, batuk kering. Dia boleh kena toxoplasmosis, iaitu jangkitan kulat dekat otak. Biasanya lah yang masuk ke hospital. So kita kena counter yang tu dulu. Bagi ubat untuk tu dulu, antibiotik sebagainya. Ubat HIV ni terpaksa ke belakang kan sebab keadaan dia macam tu. So itu pun dah melambatkan dia rawatan tu. Kan bila So lebih baik you tengah sihat, you tahu 2 bulan lepas saya ada terlanjur, hari ni tengok podcast ni, saya kena buat test rupanya. Pergi buat test. So at least you tahu status you sihat ke tak, you ada HIV ke tak. So bila you tengah sihat, you pergi dapatkan test, you positif, kita startkan rawatan awal, baguslah. So kita akan make sure you akan sihat je. Kalau dia dalam awal-awal tu, kalau dia start dah makan ubat, adakah dia boleh matikan terus virus tu? Unfortunately no. Dia tetap virus tu you dah masuk dalam badan you, dia akan tetap dalam badan you forever and ever. Faham. So kita kat sini bukannya menggalakkan korang macam it's okay you have this very sexual active life. Bukan. Kita kat sini nak nasihatkan korang, kalau yang dah terlanjur tu, kita tak ada nak buat apa, nasi dah jadi bubur. Tapi apa yang korang boleh buat is korang kena jaga diri sendirilah kan, dan juga orang lain, sebab kita tak nak orang lain pun terkena juga apa yang kita kena disebabkan kelalaian kita sendiri. Betul. So jangan nak malu sebab waktu buat tu tak malu kan. So bila dah takut penyakit tu, baik pergi cari orang yang kena ada support system, saya rasa lah, yang boleh push you and then teman you untuk pergi, bukannya buat semuanya sendiri. Sama kan? Macam kalau kita nak suruh penggunaan kondom, kita kena nak tak nak kita kena terima yang kita berada di zaman yang you kena beritahu anak you, kalau you terlepas, kalau you keluar, mungkin you berada dalam situasi itu, you kena pakai kondom. Kita dah berada di zaman itu. Kita berada di zaman di mana kita yang kena provide kondom ke? Sadly you kena terima benda tu kan. Sebab bukan kita menggalakkan. You boleh menggalakkan, you boleh. Kalau anak kita sendiri, kita boleh cakap you benda ni dosa bla 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 bla. Tapi kalau saya nak cakap dekat jiran saya benda tu, boleh tak? Tak boleh. So saya kena cakap you kalau ni kondom ni, you kena pakai kondom ni, boleh. Tapi kalau you nak sebat dia apa semua, anak sendiri boleh lah. Yalah tu kan. Seramai lagi still orang macam tak nak. Even kalau budak-budak pun tanya ni apa, mesti tak ada parents yang akan explain itu apa. Betul. Jangan sibuk lah orang dewasa punya macam tu kan. So macam mana nak tahu kondom tu wujud ke tak? Lagi satu, kalau nak jual kondom pun janganlah buat packaging yang macam attract kanak-kanak untuk pergi dekat macam berwarna-warni betul macam chewing gum. Itulah, itu pun buat diorang confused juga. Okay, kita kembali lagi selepas ini. Kita berehat seketika, dan kita kemudian ni akan ada satu soalan jawab pantas, jawab cepat daripada Cik Ais nanti. Okay. So kita kembali selepas ini. Okay guys, selamat kembali dalam Podcast bersama saya Aki Nabi. Hari ni dia macam
macam tak cukup bangun lagi tau I ni sebenarnya. Macam apa benda lah aku cakap ni. Nanti ada certain tu, editor please tolong edit dan remove apa yang I cakap macam mengarut tu. Kadang apa I macam blur juga. Apa benda lah aku cakap faktor ni. Faktor cuaca ke apa? Faktor dia dah macam ke hujung-hujung ni. Okay, I nak tanya you satu soalan. Okay, tapi sebelum tu you kena follow dulu, subscribe kita punya YouTube channel. Jangan lupa. Selalu kita minta audience kan, tapi you will do. Yes, sebab kita ada banyak konten-konten yang menarik lagi tau untuk korang semua dan juga awak juga. Mana tahu lepas ni I ada seminar ke apa nak ajak kita orang datang. Boleh. Kan kita boleh saya cover. Dah tahu siapa yang saya nak cari. Cari saya. Okay, tapi saya ada soalan yang macam deep sikit lah. Okay, tadi kita dah tanya I kenapa minat nak ambil tahu pasal HIV dan AIDS. Tapi apa yang dalam sepanjang career you ni yang you dah masuk dah belajar ataupun dah more into HIV dan AIDS punya topik dan jumpa banyak pesakit ni semua, apa yang memberi kesan yang mendalam sangat based on you punya experience ni? Dia macam ni ayat pendek dia kesian. Kesian, kesian tu bukan sebab kita kesian dengan keadaan dia masa tu je. Apa yang dia lalui yang sampai dia boleh terjerumus dalam keadaan tu. Biasanya kalau kita tengok background dia orang ni hampir sama je, broken family, takut isu pula boleh sebut, tapi biasa broken family ataupun terlalu happy pun sama juga. Kita tengok background dia orang ni. Jadi terlalu sosial pun ya juga. Jadi selalunya dia orang akan melalui benda yang sama, stigmatized daripada klinik, macam mana orang torture, macam mana orang panas serok. Yang tak masuk hospital tak apa, yang pergi dapatkan rawatan dekat klinik je, no issue. Biasanya dia orang senang lah nak tackle. Tapi kalau dekat hospital tu stigmatized among pekerja kesihatan sendiri, itu yang dia orang kena lalui. Yang seterusnya saya rasa sampai tahap kena buang keluarga, yang kena buang universiti, ada kes tu juga. Jadi macam mana masa depan dia orang? Pada saya diorang ni layak diberi peluang kedua. HIV ni suka saya sebut dia, kalau you menghidap HIV ni is not the end of the world, it's not death sentence anymore. Dia adalah permulaan kepada kehidupan baru, kehidupan yang lebih baik. You dah lalui macam-macam benda. Dugaan you daripada sebenarnya kita diuji dengan benda yang lain, betul tak? You cantik sangat pun kena uji, you kaya sangat pun ujian, you miskin pun ujian, you minat pada jantina yang sama pun ujian. Jadi you dah diuji macam tu daripada mungkin umur belasan tahun, diuji pula dengan penyakit, diuji pula macam-macam ujian dengan kena makan ubat dan sebagainya. Jadi kesiannya pada dia orang ni nak kena hadap benda tu, tambah pula dengan stigma masyarakat. Jadi pada saya, setiap kali saya counselling, dia datang je into my room, saya rasa macam kesiannya, apalah dia nak cerita agaknya hari ni, macam tu. Jadi jangan sampai dia orang ni dibuang keluarga dan sebagainya lah. Biasanya dia orang ni memang nak masa depan yang lebih baik. Dia orang ni nak sama belajar, yang mana saya rasa klien saya ramai kot yang memang sama belajar, yang dah kahwin, dah ada anak apa semua, no problem lah. Tapi yang mana membawa diri, yang sampai bunuh diri, ada. Jadi kita tak nak sampai macam tu. Saya suka untuk sebut kalau jangkitan HIV ni, saya baru je dapat soalan daripada kawan saya sendiri minggu lepas dalam grup WhatsApp. Dia tanya macam ni, isu spa tu tak apa ke sebut ni? Tak apa, sebut je. Sauna tu kan, yang tangkapan beramai-ramai berapa ratus orang tu kan, dia punya orang yang terlibat adalah orang-orang yang terpelajar. Doktor ada, cikgu pun ada, penjawat awam. Magistrate pun ada. Jadi kawan saya tanya macam ni, kenapalah doktor pun? Sepatutnya doktor tahu benda ni risiko tinggi untuk dapat penyakit, nanti bawa dekat anak bini apa semua kan. Tapi macam mana, kenapa dia orang buat juga? So saya pun termenung juga, macam mana jawab soalan dia ni, sebab kawan sendiri kan. Jadi saya pun tanya dia balik, kalau kita lah depan rumah kita ada buka air viral T3 layer semua kan, kita pergi tak? Mesti kita akan pergi. Sedangkan kita tahu itu manis dan it's not good for your health. Dia manis dan you berisiko dapat diabetes pun. Makanan-makanan viral yang tinggi gula, tinggi garam dan sebagainya, you mesti pergi. You boleh tak cakap dekat orang tu, janganlah pergi. Agak-agak orang tu nak dengar ke cakap you? Susah kan? Macam tu juga dengan, kita nak try. Betul, kita nak try. So macam tu juga keadaan dia orang ni diuji dengan perasaan yang macam tu.
Diorang nak cuba macam-macam, walaupun dah kahwin, dah ada anak sebagainya, nak cuba macam-macam. Jadi kita tak boleh say no, tapi apa yang the least yang kita boleh buat ialah bagi tahu, okay, you dah terlanjur kan, you pergi buat test. You cakap je, kalau you tahu kawan you berisiko macam tu, sexually active macam tu, you cakap you pergi buat test. Dah cukup. Tak perlu cakap lebih-lebih. Sebab apa yang you cakap tu, dia akan go deep inside. Silap-silap orang tu sekejap lagi jumpa gantung kat kipas. Macam tu. Ayo, seram. Ada kes yang macam tu. Sebab diorang ingat tak ada jalan keluar. Ataupun diorang tahu ada jalan keluar tapi tak ada support system. Betul, support system daripada keluarga tu memang susah dah sebab akan tapi surprisingly sebenarnya saya punya klien ramai-ramai yang walaupun saya kata ada yang dibuang keluarga apa semua tu, sebenarnya kes-kes terpencil. Keluarga memahami. Nowadays keluarga memahami. Dia tahu anak dia macam tu nak buat macam mana. Benda pun dah jadi. Mak-mak kita zaman sekarang ni pun dia orang dah open minded. Tak macam dulu yang mungkin stigmatize. Kau ni apa benda lah buat macam aku ajar kau daripada kecil bagi didikan agama. Tak ada dah. Saya rasa mak-mak zaman sekarang ni insya-Allah dia boleh memahami, dan biasanya pesakit-pesakit ni orang pertama yang dia nak bagi tahu adalah mak. Betul, sebab mak boleh memahami walaupun kau kena dengar dulu. Lancangan mulut mak tu kan. Aku dah bagi tahu dah. Sebelum daripada netizen, mak dulu yang jadi netizen. So bila netizen nak attack, kau nak cakap apa dengan anak aku dah cakap dah. Kan tadi satu pun macam saya cakap tadi lah, sebab nasi dah jadi bubur. Betul. You nak marah dia pun dah tak ada guna dah. So apa yang you boleh buat is help them to move forward. Betul. Kan? So encourage untuk pergi rawatan, encourage dia untuk kalau yang dah memang makan ubat, you ingatkan dia je, you makan ubat pukul apa? Pukul 10 malam. You dah makan ubat belum? Itu the least yang kita boleh buat untuk masyarakat kita hari ni. Dia memang kena ikut timing dia. Tak boleh kalau lambat. Kalau lari timing sehari tu? Sehari kalau pukul 10 dia makan lambat sikit, 10 suku, 10.30 no issue. Tapi kalau macam ada yang tertidur, penat sangat apa semua, esok pagi baru ingat, tu memang jadi isu lah. Dia akan repeat balik from the start. Itu kalau rawatan tuberkulosis kita kena repeat balik. Tapi kalau untuk HIV ni tak apalah, kalau dah you lambat macam mana, you tunggu je lah. Kalau you ingat pagi tu within few hours you boleh makan terus. Tapi kalau you dah terlangkau sehari, hari ni patut makan ubat pukul 10, you lupa, esok pukul 9 malam you baru ingat, takkan you nak makan double dose. You just makanlah yang besok punya pukul 10. Begitu. Tapi sebenarnya tadi waktu kita take a break, ayah dia cerita sebenarnya 2024 tu kes makin meningkat sebenarnya. Betul. Kalau ikutkan tahun-tahun sebelumnya 2000 lebih kan, 2023 tu 2000 lebih. So kira 2024 meningkat 1000 lebih lah. Betul, 3100 lebih tu. And then kita risaulah untuk 2025 ni macam mana lah data dia. Itulah kan. So seram juga kita nak, kalau kita fikirkan balik macam ramai yang sebenarnya terkena jangkitan HIV ni, dan mungkin ada juga kat luar sana yang masih lagi tak cakna pasal penyakit ini. So that is the point of kita ada podcast bersama Ai hari ni untuk memberikan korang ni enlightenment pasal penyakit ni. Sebab kalau korang sexual active, make sure korang kena tahu juga, dan keseronokan tu ada juga benda yang korang kena ambil tahu. Betul. Jangan nak seronok-seronok, lepas tu senyap je. Tahu-tahu sakit je. Lepas tu dah sakit, senyap lagi kan. Itu tak kita nak tolong pun dah lambat dah masa tu. Kalau boleh kau dah rasa macam pelik tu, pergi je lah check. Betul. Biarlah orang nak judge apa pun, yang penting you jaga kesihatan you. Betul, kita bukannya menggalakkan orang untuk teruskan dengan perbuatan yang tak elok ni sebenarnya. Tapi pass is pass. You pergi, kita yang bertanggungjawab dengan kesihatan kita sendiri. You dah break the first line punya barrier tu, you dah terbuat benda tu. So next apa yang you kena jaga? You kena jaga kesihatan you. You pergi buat test. Betul. You positif, dapat rawatan. Okay, ada soalan macam you cerita tadi, ada orang yang dia punya virus HIV tu tidur, and then dia dah kahwin, dia ada anak. And then adakah virus tu dia ada dekat dalam badan anak dia tu, dan virus tu tidur juga ke, ataupun memang tak ada langsung? Itulah the purpose of rawatan HAART yang saya sebut tadi tu, HAART tu. Dia nak tidurkan virus yang kita panggil sebagai UVL. UVL ni adalah undetected viral load. Maksudnya kalau kita ambil darah tu, berapa satu tiup tu kita ambil, kita tengok dalam berapa mil tu ada lagi tak virus tu. Biasanya dah below than 20 copies tu dia dah selamat lah, kita panggil virus tu dah tidur. Yang paling senang public nak faham lah. Jadi bila dia dah capai tahap tu, dia boleh kahwin, dia ada hubungan dengan wife dia takkan jangkit. Dia ada hubungan, pregnant pula, anak dia tu takkan dapat HIV tu. Dia takkan mewarisi. Dia clean.
Ramai klien saya yang dah happily bukanlah ever after, tapi dah kahwin, dah ada anak lah. Alah, okay. Itu yang kita tak tahu sebenarnya, sebab kita ingatkan memang dia akan terus ada, even though dah ada kahwin, dah ada anak pun still akan carry forward. Ya, dalam badan dia. Tapi untuk isteri, anak semua takkan jangkit lah. Okay. So kita berehat seketika lagi sekali. Air, lepas ni kita betul-betul nak jump to a quick question. Jawab pantas bersama saya. Tapi sebelum tu kita berehat sekejap. You boleh minum air. Kita santai-santai. Dan kita kembali selepas ini. Okay? Okay. Hello guys, selamat kembali lagi bersama kami di O-Podcast. Tapi sebelum tu jangan lupa untuk like, follow dan subscribe kita punya YouTube channel dan mana-mana social media O-Media. Okay, dan sebelum kita nak jawab soalan pantas ni, kita ada satu soalan yang berkaitan dengan kerajaan lah. So kita nak tanya pendapat Ai sendiri. Sekarang ni kan kita ada laksanakan plan Get to Zero pada tahun 2030. So macam mana masyarakat boleh membantu untuk merealisasikan misi ni? Okay. Dia ataupun bahasa lain dia kita panggil zero new infection HIV ataupun zero case of AIDS. Okay. Maksudnya kalau daripada tadi saya dah cerita HIV tu apa, AIDS tu apa, kita nak by 2030 dah tak ada lah you berisiko ni, you pergi buat seks bebas tapi you tak kena HIV. Kita nak yang itu. Bukan kita galakkan you buat benda tu, tapi kalau in case you tak boleh nak berhenti sangat, you buat benda tu, you tak dapat HIV. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau you dapat HIV pun, you takkan sampai ke peringkat AIDS. Biar you ada HIV je, you makan ubat apa semua. Okay. Jadi kita nak ke tak lama dah 2030, lagi 4-5 tahun je lagi. Dulu saya rasa macam susah nak capai, tapi sekarang ni insya-Allah dengan ada podcast ni mungkin boleh capai lah. Jadi kita nak bagi ilmu kat semua. Masyarakat kat luar sana, yang pertama sekali, tolong upgrade dan update ilmu masing-masing. Medical ni memang bukan bidang semua orang, okay? Tapi semua orang kena tahu basic. Okay? Benda yang dah sekelit dalam masyarakat kita sekarang ni adalah bila ada tangkapan, bila ada kes liwat, bila ada kes dekat asrama, ada berita, barulah orang macam, oh kenapa kita dah... No, benda tu dah lama. Kita baru hari ni tahu. Jadi you kena prepare dalam keluarga sendiri. Start dengan keluarga sendiri dulu. Start dengan anak-anak, you bagi sexual sex punya education, you bagi knowledge. Selain daripada, of course kita sekarang ni kita beritahu anak-anak kita, one day you akan balik, one day you macam perempuan lagi lah, you kena beritahu one day you akan period, one day macam tu. So sambil you sebut one day tu, you cerita, oh kita ni sebenarnya dalam dunia ni ada penyakit berjangkit daripada seks. You cerita je. Budak-budak kena tahu benda ni. Sebab kalau you buka social media ke, you buka tab, buka YouTube, tapi keluar benda lain. Netflix, apa je anak-anak kan sekarang ni apa je yang dia orang tak tahu. Jadi start daripada keluarga sendiri, start dengan anak sendiri dulu. Okey. Satu lagi, pendidik, golongan pendidik kat luar sana, saya suka untuk menyeru cikgu-cikgu semua, tolonglah selitkan dalam sikit 5 minit dalam setiap sesi pembelajaran pun, bagi tahulah pada anak murid masing-masing. Sebab saya rasa dalam ramai cikgu lecturer yang paling senang untuk spreadkan benda tu, bagi tahu. Even saya dulu saya suka waktu saya sekolah rendah, cikgu saya dulu, cikgu yang berkualiti sangat, cikgu-cikgu lama ni sekarang berkualiti juga, tapi berkualiti in terms of dia orang punya sendirilah. Yang macam dulu ni lebih kepada mak-mak dia pesan. Macam mana saya tahu pasal antibiotik resistant? Saya tahu daripada saya sekolah rendah. Saya tak masuk pun perubatan masa tu. Saya percaya benda tu. Ya. Saya percaya dengan cikgu zaman dulu. Exactly. Sebab cikgu saya masa tu dia cakap macam ni, you demam-demam apa semua, sikit-sikit makan ubat, you makan antibiotik. Nanti kan badan you dah kena antibiotik tu dah tak jadi dah. So itu kita panggil antibiotik resistant. So bila saya masuk ke diploma apa semua, saya belajar, oh benda yang cikgu aku cakap dulu waktu saya darjah 4. So daripada situ, nak budak yang umur 12 tahun ke bawah ni, apa you cakap dia akan masuk. Jadi masa itulah you kena bagi tahu do's and don'ts. Masyarakat kena encourage orang terdekat dulu. And then yang kedua, tolonglah izinkan segala podcast yang macam ni, tolonglah izinkan saya untuk pergi ke sekolah-sekolah, tolonglah izinkan saya pergi ke universiti-universiti untuk bagi ilmu ini. Sebab semua kena tahu ini adalah benda yang berlaku realiti hari ini. Yang mungkin kita pening macam mana nak buat, kita duk tanya macam mana nak buat. Sebenarnya cara nak buat dia senang je. You upgrade dan update knowledge you. Betul. Itu sahaja. And then you tunggu kejap, nanti graf penyakit baru tu akan turun. So itulah the list yang kita boleh buat sebagai society lah. And then yang lain, kalau you dah tahu orang tu berisiko, you janganlah judge dia. Nampak orang tu kepek-kepek sikit, you dah mengata dia macam-macam. Lagilah dia tak nak dekat. Kita nak nasihatkan orang, kita kena tarik dia dulu.
you kena jadi dia punya best friend dulu. Baru you boleh cakap dekat dia. Kalau anak kita sendiri, kita boleh je bedal ke apa benda kan. Tapi kalau orang lain, you kena tarik dia dulu, you kena faham dia kenapa dia jadi macam tu. Then baru you boleh nasihatkan dia. Betul. Tapi saya rasa kalau budak-budak zaman sekarang pun, even anak sendiri pun kena ada pendekatan yang macam tu juga. Sebab kebanyakannya parent macam diorang biar je. Betul. Diorang macam tak nak sentuh langsung macam pasal topik-topik yang sensitif. Tapi eventually these kids akan jadi lagi matang sebelum umur, orang kata lah kan. And then dia akan cari sendirilah. So sumber yang dia dapat tu sumber yang salah. So kita tak nak macam tu. Nak pula ada cerita-cerita sekarang semua yang memang tak tapis. Nak pula ada tunjuk lagi hubungan sejenis lah kan. Daripada dia nak belajar, nak tahu, dah benda lain jadi. Dia yang nak tahu sendiri kan. Better kita yang nasihatkan daripada dia. teori tak bagus lagi, dah nak praktikal. Susah. Itu betul. Kita kena belajar teori dulu. Betul. Praktikal tu jangan langsung. Kalau benda tu memudaratkan. Okay, kita nak main soalan cepat bersama Ais sekarang ni. Okay, you kena jawab sepantasnya. Okay, tidak benar berfikir. You kena tahu jawapannya dah. Okay, tapi soalan dia begini. Okay, adakah HIV boleh sembuh dengan ubat herba? Tidak. Tidak? Mana datangnya, apa orang kata, ideologi yang orang kata macam boleh guna ubat herba? Okay, biasaannya dia macam ni lah. Kalau you resdung, you makan herba, memang you akan okay. Tapi sebenarnya dalam herba tu dia ada ubat yang macam kita pakai sekarang ni, ubat allergic, orang lain allergic juga. Benda tu dah ada dalam ubat. So dia dah tambah dah pun siap-siap. Macam ubat HIV ni tak ada. Tak ada lagi kajian yang mengatakan herba boleh menyembuhkan HIV. Even ada orang kata cubalah habatus sauda. Habatus sauda kan ubat segala penyakit. Betul, ubat segala penyakit. Tapi macam mana you nak pakai? Berapa gram you nak pakai? Method yang macam mana you nak pakai? So tak ada orang kaji lagi benda tu. Mungkin akan ada saintis-saintis dalam Malaysia akan datang yang akan buat kajian macam tu. Betul. Mungkin diorang lupa. Dalam ubat kan ada 500 mg, 1000 mg. So berapa mg yang kita kena ambil? Betul kan? Dia ada dos dia, ada cara dia. So benda tu kena ada kajian. Betul. You tak boleh you makan and then you rasa you sihat, you kata benda tu ubat untuk HIV. Tidak. Betul. Itu kadang-kadang susah nak cakap lah. Kadang-kadang orang lama yang suka suggest benda-benda macam tu, herba-herba. And then nanti dah masalah buah pinggang, masalah hati, dia salahkan ubat HIV tu pula. Betul. Okay, soalan yang seterusnya. Adakah dalam satu video Ai yang kongsikan, kalau seseorang tu positif HIV, tidak disarankan makan ubat? Kenapa? Okay, situasinya ialah kalau you tak ready untuk commit dengan sebab rawatan had ni untuk HIV ni dia berpanjangan sampai seumur hidup. You tak boleh nak berhenti separuh jalan. So kalau you rasa you tak boleh nak commit seumur hidup makan ubat, you jangan start langsung. You jangan makan ubat langsung. Sebab kalau you makan, you berhenti separuh jalan, dia akan jadi resistant. Virus tu dah kenal ubat tu. So bila next nanti you berhenti 2-3 bulan, you nak makan balik ubat tu dah tak jadi. Sama macam antibiotik. Kalau you demam, you farmasi bagi antibiotik, farmasi akan sebut habiskan ubat ni. And then you tak habiskan, lepas tu you demam balik, and then you makan balik antibiotik, sama tak jadi. Sama dengan HIV. Okey, faham. Okey, soalan yang terakhir. Nasihat Ai kepada masyarakat bagi mereka yang mengenali seseorang yang terkena jangkitan HIV, apa yang perlu diorang lakukan? Dia kena jawapan yang lain daripada yang tadi okey. Dia kena tegas sikit. Okey. Jawapannya. First kali jangan tak boleh lah macam sama je jawapannya. Aku kena cakap macam ni. Janganlah lakukan hubungan sejenis tu. Kalau nak juga, kalau korang memang tak boleh tahan sangat, make sure at the end of the day korang pergi check. Dia macam ni. Contoh dah ada depan mata. You dah nampak orang tu kena. Kenapa you nak pergi menjerumuskan badan diri you dalam tu lagi? Jadi you kena elakkan lah. Knowledge paling senang sekali sekarang dari ChatGPT semua dah boleh jawab kan. Kalau dulu kita nak cari buku-buku tu susah, sekarang ChatGPT ada. Saya tak sarankan ChatGPT. Okay, I am very old school. I suka cari orang yang explain. Sebab kadang-kadang ChatGPT bagi info yang salah. Okay, even kalau ada klien saya yang PM saya cakap, saya ada buku guideline daripada KKM ni, saya ada baca. Saya pun tak sarankan. Sebab you baca tapi benda tu bukan bidang you boleh faham ke? You mesti kena rujuk saya yang berdedikasi ni, cik. Okay, betul. Kita ada nombor Ai dalam phone kita. Anything if you need to ask, I boleh teruskan. Ai, okay. So, Ai, thank you so much for being here dengan kita orang. Tapi sebelum kita nak akhirkan kita punya conversation pada hari ini, kita nak tahu jugalah secara pantasnya, mahal tak kos perubatan? Okay. Murah. RM1 je.
Itu kalau kerajaan kan. Kalau nak bagi swasta. Okey, kalau swasta tak, kita bagi choice. Bagi choice. Okey. Ada golongan marhain sana bukan marhain ni yang B40 golongan kayangan sana yang suka pergi swasta ada, tapi kos dia sangat mahal. Untuk ubat sahaja you kena spend around 200 per month tanpa ujian darah. Kalau ubat yang makan yang biasa-biasalah. Kalau ubat yang mahal sikit ada 600 hingga 1000 untuk sebulan. Yang lain untuk ujian darah dan sebagainya pun dah beratus-ratus sebulan. So baik you bagi RM1 je dekat klinik kerajaan tu daripada you habiskan. Yang duit lebih tu bagi kita buat podcast. Kan kita buatkan ni, kita datang sekolah, kita bagi podcast depan orang semua kan. Mungkin diorang ada soalan yang diorang takut nak tanya cikgu, takut nak tanya ibu bapa, tanya kami, tanya kita ITDF boleh. Yes, ITDF ada boleh tolong explain untuk korang. Okay, korang thank you so much sebab stay sampai ke penghujung rancangan, dan juga Ai, thank you so much for being here dengan kita orang. Dan kita nak akhirkan kita punya podcast ni dengan korang jangan lupa untuk follow, like dan subscribe kita punya YouTube channel, dan follow di mana-mana social media. Media ada di mana-mana sahaja korang. So I see you guys on the next episode. Bye. Sentiasa di hati, berita terkini tiada yang berhenti. Korang tahu di mana nak cari Media, pilihan nombor 1 kami. Cerita viral, gosip paling lit. Media bawakan confirm tak miss dari skrin kecil ke layar besar. Media memang power tak luntur. Dari mula sampai sekarang. Media kekal.